Tarikh bayaran pencen 2026. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel PI Tutorial. Untuk makluman, bayaran pencen tidak dibuat secara rawak. Ia telah ditetapkan berdasarkan perkeliling rasmi kerajaan yang menjadi panduan kepada agensi berkaitan dan pihak bank bagi urusan pembayaran pencen setiap bulan. Melalui perkeliling ini, pembayaran pencen biasanya dibuat lebih awal sebelum akhir bulan bagi memudahkan pesara merancang perbelanjaan dan komitmen keuangan masing-masing. Berikut merupakan tarikh bayaran pencen bagi tahun 2026. So, setakat itu sahaja perkongsian kali ini. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik dulu ikon like, subscribe dan share video ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.